Okay guys, kita ada Clarion single din player ini model CDP7 Pro Yang model biasa CDP3 So dia special dia datang sekali dengan ni steering remote control So ni ada dia punya gam dia punya pelekat dia pasang dekat steering. Dan dia bagi sekali remote biasa. Okay, so boleh pakai dua lah. Dan satu lagi dia boleh connect dengan telefon guys. Okay, apa yang korang perlu buat, korang pergi dekat Google Play Store, korang cari ni Carmedia. Okay, nampak gambar ni, korang download gambar ni, so akan keluar dia punya software. Kena download, kena masuk dengan Bluetooth connect Bluetooth. So sekarang ni paparan dia lah. Okay, so dah ada Clarion. Okay, app on right. So kita boleh control daripada sini je lah dia punya function dia siaran radio FM Malaysia guys. Okay, ni dia punya equalizer dia. Okay, so korang boleh setting lah dia punya hertz speaker. Ni dia punya equalizer. Okay, so banyak barang boleh main. Okay. The loudness. Ni korang boleh adjust lagi Okay. So ni color dia guys, boleh pilih color, tukar color Sekarang tukar green, dia tukar merah, putih, kuning. Okay, atau korang nak automatic switch, dia boleh tukar-tukar lah dia punya color dia Alright, so USB dekat sini guys Satu untuk USB pen drive, satu untuk charger, satu untuk TF card TF card, korang boleh simpan lagu dekat TF card, masuk kat sini. So ada AUX lagi depan. Kalau nak pakai mikrofon, boleh beli mikrofon satu, ada soket kat belakang ni. Okay, soket. So nanti kita akan tengok bahagian belakang. Dekat sini dia ada AUX lagi. Untuk sub ada dua. Lepas tu untuk amplifier ada dua lagi. Nanti kita akan tengok lah kat belakang. Okay, ni untuk setting je. Kalau nak pakai dekat sini pun boleh setting. Kalau nak pakai dekat telefon, lagi baik Ini dia Bluetooth AUX in, AUX, Bluetooth, FM Malaysia, USB, pendrive dengan TF card. Okay guys, so ni dia support dia support MP3, WMA, app, FLAC format. Okay, lossless, P17 P17 Pro. So barang baru, warranty 1 tahun under Clarion guys. So dia ada bagi sekali kad lah, warranty card dia ada bagi sekali. So manual, buku manual ada dapat sekali lah. So korang boleh baca dulu. Okay, so volume dia up sampai 40 guys. Okay, kalau nak setting barang equalizer dia, bagi power up kat sini lah. Right, tu agak menarik juga
Okay guys, so, kita tengok bahagian belakang. So, ni tadi kita tunjuk lagi remote dia. Ni letak dekat steering guys. Okay, steering ni dia boleh tarik. Ada instruction manual, boleh ikut cara dia lah macam mana nak pasang. Okay, so ni remote biasa. Right, kita tengok bahagian belakang dia. Okay. Okay. Sini ada satu mic. Okay, ni untuk amplifier front, rear, rear right, front right, front left, rear left. Okay, ni ada sub 1, sub 2. Ni untuk antena. Okay, so ni model kedua. Model pertama P3, yang ni model P7. P7 ni dia pro sikit lah. Okay guys.